Sembayang tarawih nak 8 ke nak 20. Ribut tiap-tiap tahun. Saya sembahyang 8. Nabi tak pernah sembahyang 20. Oi, saya sembahyang 20. Siapa sembahyang 8, dia kurang pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak sembahyang 8 ke sembahyang 20, yang namanya sembahyang tarawih di sisi pendapat mu'tamad mazhab adalah sebanyak 20 rakaat. Berdasarkan hadis As-Sa'ib bin Yazid, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kunna naqumu ala ahdi Umar bin Al-Khattab bi 20 rak'atan bil witr." Kami ketika zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mendirikan salat sunat tarawih ini sebanyak 20 rakaat disertai dengan witir 3 rakaat. Jadilah 23 rakaat. Yang namanya sembahyang tarawih itu sudah tentu 20 rakaat berdalilkan perbuatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seperti mana hadis As-Sa'ib bin Yazid yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Selain itu telah datang dalam beberapa riwayat oleh Musannaf Ibn Abi Shaybah, Musannaf Abdul Razzaq, yang menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sembahyang tarawih sebanyak 20 rakaat. Jadi Umar dapat bilangan 20 tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar kemungkinan possibility untuk berlaku tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu billadhi min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Selepas ketiadaan saya, maka ikutlah sepeninggalan saya Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Peganglah sunnah khulafa ar-Rashidin dalam hadis Al-Irbad bin As-Sariyah, Al-Irbad bin Sariyah, yang masyhur dan sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan. Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ianya menjadikan perbuatan Umar itu sunnah yang perlu diikuti, kerana mengikuti sunnah khulafa ar-Rashidin adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi rakaat tarawih ini 20, rakaat yang lengkap, yang sempurna, yang namanya tarawih menepati sunnah para salafus salih adalah sebanyak 20 rakaat. Melainkan ahli Madinah dia sewajarnya buat 36 rakaat seperti mana yang dinyatakan oleh para fuqaha dalam kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain. Dan itulah amalan salaf Madinah ketika itu, iaitu mereka amalkan tarawih 36 rakaat. Untuk menyaingi ahli Mekah yang sembahyang 20 tapi lepas 4 mereka tawaf. Okey, selepas 4 mereka tawaf. So tawaf ada sebanyak 4 kali. Okey, ada 4 kali tawaf. So setiap tawaf tersebut digantikan oleh penduduk Madinah, kerana mereka nak tawaf macam mana? Mereka tak boleh tawaf di kubur Rasulullah, haram, makruh haram, okey, makruh tahrim. Ianya bid'ah yang buruk seperti mana dinaskan oleh para ulama. Okey. Mereka nak tawaf macam mana? Mereka tak boleh tawaf. So mereka ganti tawaf tu dengan rakaat salat. Okey. Itu yang jadi sampai 36 rakaat tarawih di sisi ahli Madinah, kerana mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, so mereka boleh compete dengan ahli Mekah kerana martabatnya sama, Mekah dan Madinah di sisi Allah, so mereka boleh compete. Adapun yang lain-lain dia kena 20, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana telah berlaku ijma' dalam kalangan para sahabat dan para tabi'in dan atba'ut tabi'in, telah dinukilkan ijma' bahawa rakaatnya 20 berdasarkan perbuatan Umar, dan perbuatan Umar bersendikan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So yang namanya tarawih 20 lah. Jelas. Yang nama tarawih 20. Imam kalau diarahkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri buat 20, itulah yang sewajarnya dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, buatlah 20. Okey, itu adalah rakaat lengkap bagi sembahyang tarawih. Kita ada juga pendapat kedua dalam mazhab. So kita kena sabar. Isu ni adalah isu yang terdedah kepada kepelbagaian pendapat. Pendapat kedua dalam mazhab dinukilkan oleh Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala di dalam Bahrul Mazhab. Dinukilkan bahawasanya dalam qaul qadim mazhab Syafi'i, bahawasanya rakaat tarawih annaha la hasra laha. Tidak ada had, tidak ada sebarang rakaat tertentu yang menghadkan nak buat berapa tarawih ni.
Nak buat 10 ke, nak buat 2 ke, nak buat 20 ke, nak buat 36 ke, nak buat 40 ke, nak buat 50, 70 rakaat ke, terserah, la hasra laha. Tapi ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab ataupun qaul qadim beliau, yang lama. Barangkali ketika fatwa beliau di Iraq, barangkali ketika fatwa beliau di Yaman, barangkali ketika fatwa beliau di Mekah. Tapi bila beliau pindah ke Mesir, beliau mengupdate ataupun renew mazhab beliau. Beliau tulis Al-Jadidah, Ar-Risalah Al-Jadidah. Okay? Menulis kitab-kitab yang baru dan membina mazhab, tatanan mazhab yang baru, iaitu mazhab jadid beliau. So mazhab jadid kata 20. Tapi mazhab qadim yang lama beliau kata tak ada rakaat yang tertentu. Okey, ini pendapat yang kedua. So bebas pilih rakaat. Di sisi pendapat kedua mazhab Syafi'i, iaitu pendapat qadim mazhab Syafi'i. Okey, pendapat qadim, mazhab qadim. Sebagai ulama ada kata jangan kata ni pendapat dalam mazhab. Katakan saja ini mazhab qadim Imam Syafi'i. Tak boleh kata ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Okay? So kita pun mengambil langkah berjaga-jaga. Ini bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi ini adalah pendapat qadim Asy-Syafi'i yang dinisbahkan kepada beliau oleh Imam Ar-Ruyani dalam kitab dia yang kita cakap tadi, Bahrul Mazhab. Kita juga ada pendapat yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Jawri, Ali bin Al-Husain Abul Hasan Al-Jawri rahimahullahu ta'ala, salah seorang mujtahid dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahawasanya rakaat tarawih ini adalah sebanyak 11 rakaat, dah sekali masuk witir. So 8-3 lah maybe. 8-3. 8 rakaat tarawih, 3 witir. Ataupun 10 rakaat tarawih, 1 witir. Ini adalah pendapat yang dipilih ikhtiarat oleh Al-Imam Al-Jawri dalam kalangan ashab Asy-Syafi'iyah. Seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ad-Damiri, Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitab dia Najmul Wahhaj. Dan ini juga adalah pendapat mazhab Maliki. Pendapat Imam Malik rahimahullah bahawasanya rakaat tarawih adalah 11 dan ianya menepati hadis Rasulullah SAW, bukan hadis yang Rasulullah cakap, tapi hadis sahabat cakap, iaitu isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha cakap, solat malam Nabi la yazid, tidak lebih daripada 11. Okey, tidak melebihi 11. 11 rakaat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi 11 rakaat. Jadi itulah dia rakaat fix, sama ada di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jadi kita ada 3 kaul, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama apa? 20 rakaat tarawih ni berdasarkan perbuatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana ianya adalah satu dalil yang kuat, yang sahih, bahkan yang paling sahih, yang ampuh, yang telah menjadi teras pegangan dalam mazhab kita. Yang kedua, rakaat tarawih tidak ada sebarang had. Boleh go sampai apa-apa. Yang penting salatul laili mathna mathna. Hadis riwayat Abu Daud. Sembahyang malam ni dua. So 2 salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam. Ini adalah pendapat qadim yang dinisbahkan oleh Al-Imam Ar-Ruyani dalam Bahr. Yang pendapat ketiga adalah dinukilkan oleh Imam Ad-Damiri daripada Al-Imam Al-Jawri, bahawasanya ia adalah 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir, ataupun 10 tarawih, 1 witir. 10 tarawih ni sekarang diamalkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sekarang lah. Okay? Yang mana ianya adalah mazhab Maliki. Ini adalah muktamad mazhab Al-Malikiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya pendapat apa yang paling kuat, mazhab Syafi'i kata 20 rakaat. Selamat beramal dan kuat pada setiap malam.